Kita pakai Alora Seamless Bra kerana dia mempunyai condensed fibers kan. Kenapa penting? Kerana untuk pengaliran darah di payudara dan pengaliran sistem limfa yang lancar. Itu memastikan supaya nutrisi kan cepat sampai ke sel-sel payudara dan cepat juga toksik bahan-bahan buangan daripada sel untuk keluar daripada sel untuk dibuang. Jadi tak ada penyumbatan kepada sistem salur darah juga sistem limfa. Dan dia sangat penting untuk prevensi daripada mendapat kanser payudara. Juga untuk orang yang selepas operasi payudara, selepas operation juga perlu pakai sebab dia mempercepatkan pemulihan, penyembuhan. Ya. Dan juga untuk ibu-ibu yang bersalin dan menyusu baby, masa mengandung pun dah boleh pesat pakai untuk memastikan banyaknya air susu terbentuk kan. Bila payudara sihat, air susu pun banyak. Dan baik untuk anak-anak lah, untuk baby. Ya, so untuk semua sebenarnya. Kan? Even orang lelaki pun boleh pakai seamless bra. Sudah. Ya, untuk support tulang belakang juga kan, upper thoracic spine. So very cool. Di Indonesia, di Malaysia semua sama. Satu dunia, pembunuh wanita penombor satu adalah kanser payudara. Pembunuh senyap yang amat ditakuti. Kenapa saya kata senyap? Sebab stage 1, stage 2, stage 3 tak merasa ketulan, sometimes tak merasa sakit langsung. Dan kadang-kadang mereka rasa ketulan tetapi because tak sakit, dia orang lambat pergi jumpa doktor. Untuk mereka yang dah menopause, yang sudah berusia, dah tua, elok harus juga pakai sebab prevention daripada kanser payudara. Mereka juga berisiko untuk dapat kanser payudara sebab sekarang kan pemakanan tidak sihat itu terlampau banyak. Ya, 20 ratio against 1 je makanan yang sihat versus 19 lain yang semua processed food, semua fast food on the go kan. Jadi kita semua dengan stres, faktor stres, faktor persekitaran, pencemaran ya, dan pemakanan yang tak sihat, memang semua orang berisiko termasuk orang yang dah berusia. Kanser payudara dalam lelaki hanya 1% dalam dunia ini. Tetapi rata-rata mereka bila kena sangat agresif kansernya dan membawa maut. Ramai yang meninggal dunia. Sebab mereka tidak sedar ada kanser. Kanser payudara dalam lelaki selalunya di belakang puting. Di belakang nipple. Mereka tak rasa sakit langsung sampai dah teruk. Baru dijumpai, baru buat diagnosis. Tapi masa tu dah lambat dan merebak.